Pada 29 Julai 2026, seorang lelaki berusia 40 tahun bernama G. Tavendiran dibawa ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas pertuduhan membunuh anak lelakinya yang baru berusia 18 bulan. Suspek didakwa melakukan perbuatan itu di Straits View Condominium, Jalan Permas Selatan, Bandar Baru Permas Jaya, Masai, Johor antara pukul 8.30 pagi hingga 10 pagi pada 12 September 2023. Ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Zihan Abdul Rahman, suspek hanya mengangguk tanda faham. Tiada pengakuan bersalah atau tidak bersalah direkodkan kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Suspek didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun. Jika hukuman mati tidak dikenakan, individu yang disabitkan turut boleh dikenakan sebatan tidak kurang daripada 12 kali. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Diana Akila Aliman, manakala suspek tidak diwakili peguam ketika pertuduhan itu dibacakan. Mahkamah tidak memberikan jaminan dan menetapkan 1 Oktober 2026 untuk sebutan semula bagi penyerahan laporan DNA, patologi serta forensik. Pertuduhan berat itu difailkan hampir 3 tahun selepas kematian mangsa, sedangkan pada peringkat awal tiada sesiapa ditangkap dan kes tersebut hanya disiasat kerana disyaki melibatkan pengabaian hingga menyebabkan kematian. Mangsa dikenali sebagai Teshwar, seorang kanak-kanak lelaki berusia 18 bulan dan merupakan anak kandung suspek. Berdasarkan pertuduhan, kejadian terhadap mangsa didakwa berlaku di dalam kondominium berkenaan antara 8.30 pagi hingga 10 pagi pada 12 September 2023. Bagaimanapun, butiran mengenai perkara yang berlaku di dalam kediaman itu sepanjang tempoh berkenaan belum dibentangkan secara terbuka kerana perbicaraan masih belum bermula. Pada kira-kira pukul 1.18 pagi keesokan harinya 13 September 2023, mangsa dibawa oleh suspek ke Jabatan Kecemasan Hospital Sultan Ismail Johor Bahru dalam keadaan tidak sedarkan diri. Tempoh antara pukul 10 pagi pada 12 September iaitu penghujung waktu kejadian yang dinyatakan dalam pertuduhan dengan ketibaan mangsa di hospital ialah lebih 15 jam. Ketika pemeriksaan dilakukan, doktor mengesan kecederaan luar biasa pada mangsa. Keadaan itu menyebabkan doktor yang bertugas mengesyaki sesuatu yang tidak kena lalu membuat laporan kepada polis. Mangsa menerima rawatan di hospital namun keadaannya tidak dapat diselamatkan dan mangsa disahkan meninggal dunia pada pukul 10.40 pagi hari yang sama. Pada peringkat awal, polis menyiasat kematian mangsa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 kerana disyaki berlaku pengabaian sehingga menyebabkan kematian. Walaupun kecederaan pada tubuh mangsa menimbulkan kecurigaan, polis ketika itu belum mempunyai bukti dan asas yang mencukupi untuk menangkap mana-mana individu atau mengklasifikasikan kematian tersebut sebagai kes bunuh. Siasatan diteruskan dengan polis memanggil 13 individu untuk dirakam keterangan. Mereka termasuk ibu mangsa, ahli keluarga terdekat, pengasuh serta ahli keluarga pengasuh. Sampel darah turut diambil bagi menjalankan ujian DNA. Pemeriksaan juga menunjukkan terdapat kesan cecair dipercayai air mani pada bahagian sulit mangsa. Bagaimanapun, sampel itu tidak mencukupi untuk dianalisis dan dibuat perbandingan. Analisis Jabatan Kimia tidak dapat menghasilkan keputusan yang boleh mengenal pasti mana-mana individu secara muktamad. Kegagalan mendapatkan padanan DNA menyebabkan polis tidak dapat mengaitkan penemuan tersebut dengan seseorang pada peringkat awal. Polis juga belum mempunyai asas mencukupi untuk membuat tangkapan. Walaupun begitu, siasatan kematian mangsa tidak dihentikan. Keterangan saksi, laporan perubatan, hasil patologi, bukti forensik dan risikan terus diteliti sehingga muncul perkembangan baharu pada Julai 2026. Kita telah mendapat arahan untuk mendakwa bapa kandung kepada si mati di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Cara tepatnya saya tak dapat ni, tapi dia ada blunt trauma kepada dia punya perut dia. Mungkin apa kita syak dia mungkin dipukul lah. Kita syak dia diliwat. Pada 18 Julai 2026, hampir 3 tahun selepas kematian mangsa, polis akhirnya menahan suspek di sekitar Masai. 4 hari kemudian pada 22 Julai, seorang lelaki berusia 35 tahun yang merupakan bapa saudara mangsa turut ditahan. 2 telefon bimbit milik kedua-dua lelaki itu dirampas bagi membantu siasatan. Semakan polis mendapati suspek yang bekerja di Singapura tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Bapa saudara mangsa pula mempunyai 13 rekod berkaitan
kes jenayah dan dadah serta didapati positif ganja melalui ujian saringan air kencing. Pemeriksaan terhadap telefon bimbit milik suspek kemudian menemui gambar dan video lucah. Walaupun penemuan itu membawa kepada pertuduhan berasingan, polis tidak menyatakan bahawa bahan berkenaan melibatkan mangsa atau kanak-kanak lain. Tiada maklumat yang didedahkan menunjukkan bahan tersebut merupakan rakaman kejadian terhadap mangsa. Bapa saudara mangsa pula akhirnya dibebaskan dan diputuskan akan menjadi saksi pendakwaan. Dia tidak didakwa terlibat dalam kematian mangsa, manakala kandungan keterangannya kepada polis tidak didedahkan. Hasil siasatan kemudian mendapati punca kematian mangsa dipercayai akibat trauma objek tumpul pada bahagian abdomen. Pada 28 Julai 2026, Ketua Polis Johor, Datuk A.B. Rahman Arsad mengumumkan bahawa kematian mangsa telah diklasifikasikan semula sebagai kes bunuh. Suspek dikenal pasti sebagai suspek utama dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut memaklumkan bahawa suspek akan didakwa atas kesalahan memiliki bahan lucah mengikut Seksyen 292 Kanun Keseksaan, manakala bapa saudara mangsa dibebaskan untuk dijadikan saksi pendakwaan. Polis turut mengingatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan spekulasi atau maklumat tidak tepat yang boleh menjejaskan proses pendakwaan. Tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan berita palsu mengenai kes tersebut. Selepas suspek didakwa atas kematian mangsa pada 29 Julai 2026, suspek dibawa ke sebuah lagi mahkamah magistrate dalam prosiding berasingan di hadapan Magistrate A. Syarmini. Kali ini, suspek mengaku bersalah atas pertuduhan memiliki gambar dan video lucah dalam telefon bimbitnya. Kesalahan itu dilakukan di kawasan tempat letak kenderaan kondominium yang sama kira-kira pukul 1 tengah hari pada 18 Julai 2026, iaitu hari suspek ditahan polis. Pertuduhan memiliki bahan lucah dikemukakan mengikut Seksyen 292(a) Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 3 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Anis Syafiqah Muhammad Sharifuddin, manakala suspek diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Nur Ashikin Syafiqah Atta Malik. Selepas peguamnya memohon hukuman ringan, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara sebulan dan denda RM3,000. Sekiranya gagal membayar denda, suspek perlu menjalani hukuman penjara tambahan selama 3 bulan. Pengakuan bersalah dan hukuman bagi kes bahan lucah itu merupakan prosiding berasingan daripada pertuduhan membunuh mangsa. Setakat 2 Ogos 2026, pertuduhan yang berkait secara langsung dengan kematian mangsa hanyalah pertuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ibu mangsa merupakan antara individu yang telah dirakam keterangannya, namun tiada kenyataan terbuka daripada ibu atau keluarga terdekat mangsa dilaporkan. Suspek tidak diberikan jaminan sementara menunggu proses seterusnya. Kes tersebut dijadualkan disebut semula pada 1 Oktober 2026 untuk penyerahan laporan DNA, patologi dan forensik sebelum proses pendakwaan diteruskan di Mahkamah Tinggi. Bahagian paling menjijikkan dalam kes ini ialah seorang bayi berusia 18 bulan dibawa ke hospital dalam keadaan tidak sedarkan diri, sedangkan mangsa sepatutnya berada di bawah perlindungan orang dewasa yang paling dekat dengannya. Mangsa belum mampu bercakap dengan jelas, belum mampu melarikan diri dan langsung tidak berupaya mempertahankan dirinya. Walaupun mahkamah masih belum menentukan siapa yang menyebabkan kecederaan itu, hakikat bahawa mangsa boleh berada dalam keadaan sebegitu sudah cukup menunjukkan betapa teruknya kegagalan orang dewasa yang bertanggungjawab menjaganya. Sekian.